Pernah tak kau rasa penat jadi orang baik? Tolong orang ambil kesempatan. Jujur, orang pijak. Ikhlas, orang tak hargai. Sampai satu masa, kau mula fikir nak berubah jadi keras. Nak jadi macam orang lain, tak peduli sesiapa, tak mahu ambil kisah. Tapi sebenarnya dunia ni dah cukup ramai orang yang hilang hati. Jangan tambah lagi seorang. Sebab jadi baik ni bukan tanda lemah. Ia tanda hati kau masih hidup. Dan percayalah, walaupun kadang-kadang orang tak nampak, kebaikan tak pernah sia-sia. So, kalau hari ini kau penat jadi orang baik, rehat sekejap tak apa. Tapi jangan berubah jadi orang yang pernah melukakan kau. Dalam zaman huru-hara ni, hati yang masih nak buat baik, itu sebenarnya rare.